Lepas tu kan, Mama kan tengok, Mama dia nyanyuk. Dia tak tahu dia orang awam. Tu kan dia tengok kan. Dia tengok kan. Apa kono lah anak aku ni. Anak aku dah tak betul dah Siwa ni. Siwa ni dah tak betul ni. Gila dah budak ni. Padahal dia orang awam. Tak tahu apa. Sikit-sikit minta barisan. Sikit minta barisan. Kepala kotor kan. Tapi bagus jugalah kalau yang dah belajar. Okey. Yang belajar ni sekarang yang tengah cari apa nama? Peng mana lah peng umat dan yang boli tu. Aduh, puih dia memutar-mutar cari ya. Dia nak tulis yang macam mandi jenazah tu tiba pula ada pula mandi jenazah. Bagus ni hadis. Aku nak tulis, aku ada beli buku jenazah yang mandi jenazah tu. Allah. Aku ada beli buku beli mandi jenazah lagi penuh. Nak simpan ni. Bila seorang wali Allah kau rugi, ragging. Kan? Tiba-tiba itu adalah wali Allah. Jatuh kat bumi itu kena pergi kalang Rasulullah lah. Yang perang hampa tu aku dah lupa lah. Mana lah peng umat dan moli tu. Pada Mekah tu ponik dia cari. Kek mana agak Hosah lah engkau ni Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kalau dia lupa kan dia bismillah. Aduk loh dia sebelah kepala anak dia ni. Dia nak bagi dia kod kunci. Banyaklah sini ni ilmu rasa bodoh. Aku ni dah ibu madrasah. Kalau seorang ibu tak ajar anak dia tauhid, berdosa besar dan tu tak. Kono pula bapak bega. Nak berobok dengan si Lokman tu. Keris apa? Burik keris ni. Kepala otak tu. Tak duk dah si Lokman tu nak datang dan burik sini. Memang betul dia kahwin motor dengan dia betul. Kalau dia datang memang dia kahwin. Padan muka dia. Dan kahwin dengan dia lahir ke Sulaiman. Mampus kau.